Ramadan mengajarkan kita untuk bersabar dalam menghadapi ujian. Kehilangan orang yang disayangi memang sangat berat. Namun, di bulan yang penuh keberkatan ini, kita diberi peluang untuk berdoa dan mengirimkan segala kebaikan untuk mereka yang telah pergi. Anak ayah Karim, ayah tahu kehilangan ibu sangat berat buat kita berdua. Tapi ingatlah, hidup ini perlu diteruskan. Mungkin ibu dah tak ada, tapi doa dan Al-Fatihah yang selalu kita baca akan sentiasa menyatukan kita. ومنكم إن تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه Jangan risau, ayah sentiasa ada untuk Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu macam Pak Karim. Assalamualaikum Pak Karim. Buat apa tu? Masya Allah, bulan-bulan puasa tengah-tengah panas ni buat kerja. Buat apa Pak Karim? Allah. Aboy, lekat nama Pak Karim tu noh. Padahal Karim tu nama anak saya. Allah Pak Karim, nampak macam mana di Darul Hadis ni ada dua orang nama Azri. Seorang Ustaz Azri, seorang Pak Azri. Jadi kita panggil Pak Karim lah. Bapa kepada Karim. Ustaz, alang-alang Ustaz dah ada kat sini Ustaz. Saya nak tanya sikit boleh dah Ustaz? Boleh. Macam mana perkembangan anak saya tu Ustaz? Nak kata dia nak habis Quran dah. Yo, Karim tu alhamdulillah lah, mengaji pun bagus. Dalam kelas pun okey. Dia pun dah 29 juzuk. InsyaAllah lah. Saya target dia bulan depan boleh khatam lah insyaAllah. Cuma kebelakangan ni je nampak prestasi dia agak turun. Dan dia saya faham lah dengan apa yang berlakukan. Antara faktor juga dia punya pengajian dia agak menurun lah. Jadi apa-apa pun, salam takziah sekali lagi ya Pak Karim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Kadang-kadang Karim susah untuk teruskan hafalan. Bila teringatkan ibu, Karim sedih. فرجع البصر هل ترى من فطور. Rasa kosong. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله. Sedih kan bila ibu dah tak ada. Ayah saya pernah pesan kat saya, bila ibu dah tak ada ni, anggap je ibu tu bersama kita. Dia tengok kita, dia sentiasa mendamping kita. Dan kita perlu buktikan yang kita ni lebih hebat. Sebab kita ni dah hilang seorang ibu, tempat untuk kita luahkan perasaan.
Mereka semua ada mak. Bila kita dah bukti kan yang kita ni dah berjaya, kita ni lagi hebat daripada mereka semua. Jadi kita sebagai anak ni hanya perlu berdoa dan sedekahkan bacaan Al-Quran pada dia. Semoga dia tenang dekat alam sana. Saya yakin semua ayah akan bersemangat untuk anak dia, kerana anak itu adalah amanah yang ditinggalkan oleh ibu. Bersyukur kita ada ayah lagi. Ayah, terima kasih kerana banyak berkorban untuk Karim. Karim akan cuba yang terbaik untuk banggakan ayah. Karim tahu, ibu pun mesti bangga dengan kita. Ayah. Ayah, Karim dah setunda nak pergi kat ayah ni. Dah apa tu? Ada lah. Ni macam sijil khatam Quran je ni. Allah. Alhamdulillah. Ni kalau mak ada ni, mesti mak bangga dengan Karim. Kalian nak tahu tak, sebelum mak Karim pi, mak pesan ke ayah banyak kali Karim. Mak minta supaya ayah tengok Karim khatam Quran 30 juzuk. Dan sekarang alhamdulillah Allah makbulkan doa ayah. Ayah sangat seronok pada hari ini Karim. Alhamdulillah. Terima kasih Karim. Terima kasih Karim. Warga Darul Hadis Pembinan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin.